saya mohon sangat-sangat kerjasama, ya. Kalau ditanya apakah mampu kita pertahankan harga minyak yang lebih rendah, saya jawab boleh. Rakyat supaya memahami. Saya mahulah. Rakyat supaya memahami. Saya mahulah. Rakyat supaya memahami. Saya mahulah. Hari ini kalau pilihan raya kita menang 24 jam, saya umum harga minyak turun bersama-sama. Kerana tekanan yang kita hadapi. Saya ulang. Kerana tekanan yang kita hadapi. Saya ulang. Ditakdirkan kita perintah dalam sedikit masa lagi. Hari ini kita ambil alih kuasa, besok harga minyak turun. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil. Ini hari election. Ini malam result dia announce, kita menang. Esok saya terus announce. Saya dengan ini umumkan harga minyak seluruh negara turun dengan serta. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran. Kita perlu jangan banding dengan Singapura. Tak puas hati dengan harga minyak di Malaysia, okey, pergi beli di Singapura. Kita perlu jangan banding dengan Singapura. Tak puas hati dengan harga minyak di Malaysia, okey, pergi beli di Singapura. Bodoh. Tak boleh banding harga durian di Malaysia dengan harga durian di Jepun. Tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Rakyat bukan bodoh. Saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Rakyat bukan bodoh. Pendapatan dari minyak 70 bilion ringgit. 70 ribu juta ringgit. Siapa nak naik harga minyak? Dia kata Singapura naik. Rakyat bukan bodoh. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Ramai yang sindir. Oh, pasal apa? Menang hari ini, turun minyak esok. Mengapa tak jadi? Mengapa tak jadi? Kita tak perintah. Saya tidak jadi Perdana Menteri. Nak buat macam mana? Kita punya Anwar, Dato' Seri Anwar sudah menang. Kita punya Dato' Seri Anwar menang. Kita punya Dato' Seri Anwar